Hi guys, welcome back to my channel. So aku nak review satu staycation di Jana Baik. Okey, tengok belakang aku ni. Okey, ada anak sungai, airnya jernih, cantik, bersih, okey. Yang penting tengah-tengah panas macam ni, sedap mandi ni guys, okey. So aku dengar tempat ni ada pelbagai aktiviti menarik, boleh berbasikal, boleh memancing, berbarbecue pun boleh, okey. Dan dia ada kolam kids friendly, okey. Nak tengok boleh go tak boleh go tempat ni? Jom ikut aku, stay tune sampai video habis. Let's go. Okey guys, kita dah nak sampai. Lebih kurang lagi 1 kilo lebih lah. Okay, kita akan sampai di destinasi. So nak masuk sini kau kena exit tu lah, exit Genting Sepah. Dan carilah signboard Jana Baik. Dia tak adalah dalam sangat, boleh lah dalam 15-20 minit gitu. Okay, kita masuk kiri ni. Lepas tu kau straight je, akan jumpa lah. Okay, lebih kurang dari 600 meter daripada sempang tadi. In 500 meters, you arrive at Wadi Amna Jana Baik. Straight je lah. Okay. Okay guys, sudah sampai. Okay, masuk jalan dia agak kecil sikit. Mana dia? Straight ke dalam lah. Okay, straight ke dalam. Masuk jalan ni, kita akan sampai ke Wadi Amna lah. Okay, tu korang nampak signboard depan tu, warna coklat tu, Wadi Amna. Okay, kita dah sampai. Jom kita check in. You've arrived at your destination. Okay guys, aku dah masuk. Okay, so villa aku ni, sebelah kanan aku ni nama dia, okay, Villa Camellia. Okay, Villa Camellia ni, nampak? Nanti kita tengoklah rupa dia macam mana. Okay, yang penting sekali depan ni, okay, boleh parking kereta korang kat sini lah. Okay, jom kita tengok dia punya dalam macam mana rupa. Boleh go tak boleh go? Okay, nampak? Kat luar ni ada apa? Okay, ni tempat letak rak kasut. Okay, rak kasut. Lepas tu ada small kitchen lah kat sini. Okay, ada elektrik punya kitchen. Lepas tu ada tempat basuh tangan, basuh pinggan. Okay, so kat dalam ni dia disediakan lah. Okay, sabun basuh pinggan dengan periuk semualah. Okay, dengan penyapu untuk korang ni lah. Okay, masak-masak ke apa yang patut. Okay, jom kita masuk dalam. So villa nombor 1. Okay, okay, jom kita masuk. So inilah dia Villa Camellia. Okay, nampak? Okay, nampak first kali kau masuk ni, kau akan nampak katil ni lah. Okay, ada katil king size. Okay, lembut katil guys, syok ni tidur. Jangan risau, bilik full aircon. Nampak ada aircon kat situ. Okay, lepas tu ada peti ais. Okay, peti ais semua agak besar. Okay, bolehlah simpan apa yang patut dalam tu. Kau punya barang barbecue ke apa, tempat frozen pun ada, nampak? Okay, lepas tu ada cawan-cawan, gula. Okay, villa ni boleh fit 6 packs. Okay, sudu garpu, senduk semua ada lah kat sini. Okay, bawah tu pula ada pinggan-pinggan. Okay, dengan jug plastik nak buat air. Okay, lepas tu ada iron board. Okay, iron board pun ada. Drawer ni ada apa? Okay, tika semayang 1, 2, ada 3 tika semayang. Okay, tika semayang. Lepas tu ada Al-Quran kecil ni. Okay, mini Al-Quran. Lepas tu ada kursi ni, nampak? Kau boleh tersantai duduk. Okay, ada sofa dia. Lepas tu yang penting sekali, kau boleh ada mini pool table ni, nampak? Mini pool table. Rumah ni memang unik, cantik guys. Okay, nampak brick punya design ni, aku pun suka design macam ni. Lepas tu ada TV. Okay, ada TV kat sini. Ada smart TV lah. Okay, nampak ada Netflix semua. Lepas tu ada meja kat bawah tu. Okay, meja. Okay, ada kipas.
Lepas tu ada rice cooker. Okay. Ada rice cooker, kettle, microwave. Okay. Ada microwave. Lepas tu ada cermin ni, cermin bulat ni. Okay. Nampak? Lepas tu ada jam kat sini lah. Yang penting sekali, untuk smokers, tak boleh smoke lah. Okay. So, kena cari pot lain lah kalau nak smoking ke apa. Okay. So, kat bawah ni ada apa? Kita tengok. Oh. Ini dia punya tandas. Kata tu guys. Tangga dia mix kayu dengan batu lah. Unik. Okay, ada tu sampak bawah tu. Tempat sangkut baju pun ada. Okay. Lepas tu ada tissue roll, ada provider, satu kat situ, satu lagi kat sana. Okay. Untuk cermin. Ada cermin untuk cukur ke apa yang patut lah. Water heater ada, jangan risau. Okay, water heater ada. Jamban ada satu sini dengan bidet. Okay. Bidet pun ada, shower gel, shampoo. Senang cerita lengkap lah. Okay. Kita naik atas pula. Oh, kat sini ada pisau dengan pen. Sorry, bukan pen. Pisau dengan gunting, keleping. Cute. Aku nak tengok view aku apa. Kita tengok. Buka sliding ni. View sungai guys. Cantik. Okay. Dia sediakan kowe kat sini. Shoring kowe lah. Okay. Kamu boleh ambil air panas sejuk kat sini. Yang penting sekali, suasana nyaman, tenang. Sungai dia bersih kan. Cantik. Okay, memang cantik. Tu boleh santai-santai duduk sini. Lepas tu ada kursi malas ni. Okay. Kamu bolehlah chill-chill kat sini sambil tengok nature. Okay. Dengan pokok-pokok. So bagi aku, staycation kali ni memang relax, tenang. Okay, tengok. Okay. Nature lah. Alright. Jadi kita masuk balik dalam. Dia ada atas, dia ada satu lagi atas, dia buat loteng. Okay, kau tengok. Atas ni. Okay, macam loteng lah. Actually loteng lah dia tambah. Okay. Untuk ada satu king bed bilik ni. Bawah ni tadi. Lepas tu ada bilik air satu lah. Okay. Kita tutup balik sliding ni. Tutup balik. So bangun tidur pagi-pagi dengan alunan deras air sungai. Okay. Sungai kecil, jangan risau. Okay. So kita naik tangga, tengok kat atas ada apa. Okay. Tangga dia kena hati-hati sikit lah. Biasalah ada ropong-ropong macam ni kan. Okay. Lepas tu ada 4 single bed kat atas ni. Okay. 4 single bed. Kipas. Okay. So, kita tengok dia katil. Quite comfy. Okay. Nampak dan kurang bunyi tu. Wah. Orang kata apa? Klasik. Okay. Klasik punya bunyi. Rumah kayu. Lepas tu jangan risau. Kat atas pun ada aircon. Okay. Ada aircon. Lepas tu kalau korang nak kipas pun boleh. Boleh on kipas lah. Okay. Jom. Kita turun. Kau rasa macam mana bilik ni? Villa ni? Boleh go tak boleh go? Okay guys. Aku terlupa nak tunjuk korang something. Actually villa ni kau boleh buat barbecue lah. Nampak? Okay. Dia ada pot barbecue. Arang dengan fire starter disediakan. Korang just bawa bahan mentah lah. Okay. Api ni kena hidup sendirilah. Okay. Kipas pun ada. Nampak ni. Okay. Kipas pun ada. So nanti apa-apa korang boleh deal dengan dia punya admin lah. Later that same evening. Okay guys. Boleh tengok apa yang boleh try kat sini. Ada basikal kat sini. Okay. Tengok. Tengok ini basikal. Ada trampolin. Ada trampolin. Careful lah, careful. Okay, jom. Sampai kami. Kat sini. Ada skuter budak-budak. Okay. Go there, go straight there. Go to the car. Not to the bumpy rock. Okay. Okay, go play. Go.
Okay, jom kita tengok pergi kolam dia. Kita tengok boleh go tak boleh go. Aku dengar kolam dia ada slide. Budak-budak mesti suka. Safia, let's go Safia. Let's go to the pool. Jalan sikit kat tepi ni. Okay. Boleh sampai dia punya kolam lah. Jom. Okay, jalan sikit. Okay. Careful, watch your step. Have to climb up. Yeah, climb up the stairs. Come. Gogo cannot do this. I'm an infant. Aduh. There. Safia, there's the swimming pool. See, there's a slide. Blue color. It's so nice. Can I just swim in the water? Wait, I think I see a ball there. Yeah, there's a ball in there. Can I Come. play with the ball? Yeah, later we'll play. I want to play with the ball, Daddy. Cantik dia punya pool guys. Besar juga. I want to play with the ball. Ada satu slide. Okay. Here's a floaty. I don't want it to be a floaty. You got jacket already, Safia? Go inside, go inside. I don't want. Safia, go inside. Go. Slowly. Ni dia punya kolam lah. Okay. Ada satu lagi kolam. Okay. Safia, there's a smaller pool over there. Ni kolam untuk dewasa lah. Okay. Ada satu kolam lagi belah sini. Untuk budak-budak. Okay. Yang ni untuk budak-budak lah. Nampak ada slide juga. Okay. Kat situ. Nampak. Ada slide kecil. Okay. Jom kita try. Yeah, there's a ball, Okay, good. Okay guys. So, sesi malam ni kita nak buat bakar-bakar sikit lah. Okay. Since dia dah sediakan dapur untuk barbecue. Kita hidup api dulu. Hours later. But, Where bird? but, Ah. type of bird. Mana find some bird? Okay guys. Okay, dekat depan villa aku yang aku stay ni, nampak? Villa ni, okay. Villa ni yang paling besar kali lah. Okay, 2 tingkat banglo ni. Okay. So kalau datang big family, boleh ambil lah villa ni. Okay. Nampak? Cantik guys. Okay. Safia, let's go Safia. Come. Okay. Kat tepi ni, okay, semalam aku dah tunjuk. Okay, kau boleh ambil basikal, skuter trampolin kat sini lah. Okay. Jom. And strawberry. Wow, that's a good cupcake everywhere. Okay. Sofia, you want to see there? Come, let's go. Kita tengok belah sini pula. Oh,
Cantik guys. Yeah, so much leaf. Okay. Anak sungai. Safia, there's a river also. Cantik guys. Okay, what? Okay, let's go. See, come. See, there's a river also. See? Fish. I think there's a small fish inside, but it's too small. Oh, look, a pepper with dragonfly. Yeah, there's a dragonfly. Oh, look. Oh, that one. Okay. Pepper. Okay guys, jom. Depan sikit ni, okay. Nampak? Ni ada public toilet lah. Okay. Ni tandas, okay. Lepas tu dia ada sediakan dewan makan lah kat sini. Kau boleh setting makanan ke apa kat sini lah. Okay. Okay, dewan makan. Come here, Safa. See what kind of bugs it is. Let's go see over there. See what kind of bugs. Okay. Nampak? Ni dah dewan makan dia. Okay. Dewan makan. Ada kowek semua lah. Okay. Nampak? Kalau nak makan-makan ke apa, boleh lah buat kat sini. Nampak? Boleh organize lah. Okay. Lepas tu ada kursi banyak semua ada lah. Lengkap lah. Okay. Bridge. Yeah. You want to go to the bridge? Let's go. Let's see what's over the Nampak? Ada jambatan ni. Cantik guys. Ni. Orang boleh cross river ni. Okay. Boleh duduk-duduk sini. Nampak? Sambil-sambil tengok. Safia, there's a fish there. See? Safia. Come, there's a fish over there. I saw a fish there, down there. See? You can see the fish. Let me show you. Come. No. No, here. From here you can see. See, inside there, there's a fish. Just now I saw. Cute fish. Okay guys, ada ikan lah. Okay, sungai. Over there also got, see? Swimming. Okay, tengok apa lagi ada. So, aku dengar kat sini boleh main badminton. So, dia ada sediakan court lah. Okay. Jom. Kita cari badminton court. We go up there, okay? Ni lagi satu unit lah. Okay. Nampak? Ni ada satu unit lagi. Okay. Daddy, look at heart shape, Daddy. Yeah, heart shape. It's pretty, right? Whoa. Come. No, it's not great. Come. Come, Safai, come. Okay. Wow, soccer. See? Can I go Ada play court soccer? lah, nampak? Soccer! Main bola. Okay. Ni ambil basikal kat sini lah. Okay, boleh ambil basikal. Apa? Tengok. Okay lah. Okay. Ni untuk barang-barang sukan aneka apa yang patut lah. Bola. Okay, ni ada bilik Adele. Okay. Ni bilik Adele. Tu sana pun ada lagi lah. Okay. Lepas tu sana pun ada satu, tapi itu dewan tak silap aku. Okay. Ini dewan. You want to go swim? Come. Wait. Okay. Jalan. So macam nature trail sikit lah. Okay. Tapi proper. Tempat bersih. Okay. Safia, wait. We go walk first, okay? Ada satu lagi. Nampak? Ada bilik Adam. Okay. Aku sini dah tak buat dah kot. Okay. Bilik kayangan. Ini adalah. Okay. Ini available. Okay. Depan ni nampak? Bilik kayangan. Okay. Lepas tu sini. Tandas. Tukar baju. See? Tempat tukar baju. Okay. Kat sana. Ada rumah tengah buat lah. Okay. Unit tengah buat. So nanti akan ada. So boleh lah. Okay. Weekend selalu penuh sini. So okay. So, akan datang nanti. Boleh lah. Pergi weekend pula. Gitu. Okay, korang pergi weekend. Kena booking awal lah. Okay. Lepas tu. So far wait Okay, ni pool lah. Okay.
Swimming pool dia, okey. Swimming pool dia, okey. Ada 2. Satu yang ni sebelah kanan aku ni, okey. Yang ni untuk budak-budak lah, okey. Kids friendly, memang betul-betul cetek lah, okey. Sampai wait. Okey, yang ni agak dalam lah, okey. So kalau nak swim dengan budak-budak kena ada pemantauan dewasa lah. Sini tak ada guard ni tak ada lah. Okey, lifeguard tak ada. Pasal ada slide ni, nampak? Okey. Slide ni. Tu ni lah, ada 2 kursi, kau boleh santai-santai duduk, okey. Sofia, there's a flowers. Nampak ada bunga lah, guys. But we cannot pick off. Okay, come. Okay guys, kita dah sampai penghujung video. So, korang rasa tempat ni macam mana? Boleh go tak boleh go? Aku rasa memang boleh go. Okay, bagi aku, 1 malam tak cukup. Kau kena 2 malam. Okay, for those yang nak cari staycation untuk healing-healing weekend, kalau stress kerja ke apa, this is the right place lah. Okay, so daripada KL, lebih kurang sejam saja, tak jauh. Okay, good place, harga pun berbaloi. Lepas tu, kau tengok kawasan pun sangat luas. Okay, dalam compound, jangan risau, anak boleh main semua. Okay, so boleh berbasikal, boleh mandi kolam dan barbecue. Okay, daging bakar ke apa yang patut lah. So kalau nak tempah nanti, aku tinggalkan nombor telefon dan laman web untuk korang booking. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.